Ada ke lelaki jahat jenis sepak bini terajang tu, terajang pitu, terajang tu, terembah ni sepak tu pecah bilang rumah. Betul tak? Itu salah siapa tu? Salah isteri. Apa salah isteri? Dah mungkin nikah dengan dia, aku suruh. Mu nak tengok molek tu. Dia kita tu tengok Misha, comel tengok Misha. Misha nak buat korok apa? Ha? Nak nikah dengan orang lelaki 6 bulan kaji perangai dia. Tanya jabak dia perangai lagu mana, tanya surah dia pergi, tanya hak kerja. Kalau bawa lori tanya tokai lori, macam mana kawan dia, macam mana perangai dia. Ha. Sebab apa? Sebab kalau kita nak beli kasut, sifat, sodek, berapa kali pilih? Ha, ni nak jadi suami kita, nak buat tak kata, tidur selimut sebatang aja, berok selubang. Takkan tak pilih. Nah, ai taklah. Macam hari itu molek. Hai, pandai apa jawab. Memang molek orang lelaki dia nak ke orang puang, ditunjuk tak perangai sebenar dia. Dah. Dia mari dia mah, Assalamualaikum. Aduh. Padahal bapak peropok. Betul tak? Jangan tengok depan mau, tengok di belakang. Okey? Tanya dia kerja jabat mana? Kerja jabat Aiwang, jabat Natang. Kita tanya pengarah dia, pegawai dia. Ni betul kerja sini? Betul kerja sini. Dah perangai kau ni? Perangai berat nanang. Habis orang ni nak sepak sini. Baru tahu perangai. Anak juga lah lagi lah. Faham? Pilih biar 6 bulan. Jangan kurang dari 6 bulan.